Pendirian PAS kekal konsisten berdasarkan resolusi muktamar yang menetapkan calon pengerusi Perikatan Nasional PN perlu daripada parti itu. Selain presidennya, Tan Sri Abdul Hadi Awang turut menafikan dakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan terus kekal sebagai pengerusi PN. Sebaliknya menegaskan belum ada sebarang keputusan muktamar dibuat berhubung pelantikan jawatan itu setakat ini. Jelasnya sehingga kini PAS masih belum menerima sebarang jemputan mesyuarat rasmi Perikatan Nasional PN bagi membincangkan pelantikan pengerusi baharu. Beliau menambah pengurusan dan pentadbiran dalaman gabungan itu menjadi punca kelewatan pelantikan pengerusi PN dan bukannya disebabkan daripada perbezaan pendirian parti. Katanya lagi dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi dijangkakan keputusan itu akan dimutamatkan. Berikutan gabungan itu perlu bersiap sedia menghadapi Pilihan Raya Umum PRU ke-16. Sementara itu, menjawab mengenai kemasukan MIC ke dalam PN, katanya ia tidak menjadi masalah dan telah lama diterima. Sebelum ini, media melaporkan kegagalan PAS menamakan calon pengerusi PN terus mencetuskan spekulasi bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan kekal sebagai ketua gabungan itu. Pada masa sama, penyertaan MIC dalam PN dilihat semakin menyukarkan peluang calon daripada PAS apabila parti-parti komponen menunjukkan kecenderungan untuk mengekalkan kepimpinan daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu.